Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Masjid Negara, iaitu masjid yang bersejarah dan seni binanya yang luar biasa. Masjid Negara yang dibuka pada tahun 1965 merupakan salah satu mercu tanda paling terkenal di Kuala Lumpur. Ia terletak di tengah-tengah ibu kota. Masjid ini mempamerkan seni bina yang unik dengan kubah utama yang megah, menara tinggi dan reka bentuk yang menggabungkan unsur Islam moden dan tradisional. Masjid Negara adalah contoh terbaik bagaimana seni bina moden boleh memelihara tradisi. Kita lihat bagaimana kubah utama yang besar ini menjadi simbol kesatuan umat Islam dan perjuangan yang berterusan. Dari segi struktur, kubah ini sebenarnya melambangkan kesatuan umat Islam, ditambah lagi dengan menara tinggi yang menjadi simbol harapan dan perjuangan. Masjid Negara bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat perpaduan yang menghubungkan umat Islam di Malaysia. Seni bina yang ada di sini mencerminkan semangat kita sebagai umat Islam kuat dan bersatu. Doubting was a part of me. Day and night I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And salam. Tersegam indah sebagai lambang maruah umat, tempat di mana perbezaan diraikan dalam satu ikatan yang harmoni. Di bawah kubahnya bukan hanya terukir seni bina yang megah, tetapi juga tersulam harapan sebuah bangsa yang terus melangkah maju berpaksikan iman dan perpaduan. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away.